Nama apa? Lokman Musa. Lokman Musa. Nama famous apa? Lokman Handsome. Oh, nak panggil apa ni? Nak panggil apa ni? Panggil Man. Panggil Man. Panggil Man. Okey Man. Asal mana Man? Ah? Asal mana? Asal Kelantan. Asal Kelantan. Memang ori Kelantan. Ori Kelantan. Memang ori Kelantan. Ori Kelantan. Oh, kena kecek lagi ni. Bahasa luar apa okey? Masa luar pun okey. Kita faham. Faham je. Faham je. Pulak. Umur berapa sekarang? Umur 24. Umur 24 tahun ni. 24. Tahun depan dah 25. Tahun depan 25 ah. Betul lah. Tak ada betul, tak ada salah. Betul lah 25. Betul lah, 25. Betul 25. Nak tanya satu soalan. Banyak pun tak apa. Soalan paling famous. Ya. Pernah bercinta tak? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah habis lah konten ni. Kita balik lah. Tak pernah bercinta. Bercinta tu dosa lah. Tu jadi couple. Couple tu haram. Okey, lepas tu nak macam mana? Pernah berpartner tak? Macam tu? Okey, pernah berpartner tak? Okey. Pernah berpartner tak? Pernah? Dengan dia lagi ke tak? Dengan dia lagi lah. Dengan dia lagi? Masih steady lagi dengan dia? Steady lah. Kita lelaki kena stay pada yang satu. Okey, sekarang nak sekarang setia tak? Sekarang setia. Setia. Kenapa nak tukar? Mesti kaki curang kan? Tak, saya tak kaki curang ni. Saya tak kaki Kaki curang. curang ni jet flag lah. Tolong lah. Dia tak pernah kot. Kot lah. Saya tak pernah. Sebab ada ura-ura. Fitnah. Awak jangan fitnah saya. Dekat akhirat nanti awak nak menjawab susah tau. Contoh, kalau dia tengok video ni, yang sekarang tu, yang masih setia dengan dia tu, tak nak tukar-tukar lah. Apa yang mana saya cakap kat dia? Jom kahwin. Serius lah? Ya. Yang tak betulnya kahwin. Yang betulnya awak curang.